Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda semua sihat? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Bulan berlayar di laut malam, cahaya tenang menemani sepi. Langkah kecil bermula di alam. Perkenalan diri, pembuka harmoni. Nama diberi Ahmad Alif Iyad bin Muhammad Syami, berusia 16 tahun. Saya merupakan anak diri SMK Sultan Abdul Jalil, Keluang Johor. Kod sekolah saya ialah JEA 2033. Dalam video ini, saya berasa amat teruja kerana saya dapat berkongsi kepada anda semua tentang buku cerita yang pernah saya baca, iaitu novel Tidak Mengenal Batasan. Siri novel Ku Sanggup Berkorban yang berjudul Tidak Mengenal Batasan ini diterbitkan oleh Sama Publications Petaling Jaya pada tahun 2010. Novel ini juga mempunyai 177 halaman dan mempunyai sisipan kandungan 16 bab. Novel terbitan Sama Publications ini juga dikarang oleh W.S. Uzala. Oh ya, saya memilih untuk mengulas buku cerita ini kerana saya melihat semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak muda zaman sekarang semakin luntur dan kian terhakis. Kita seolah-olah terlupa bahawa bumi yang kita pijak selama ini pernah dibasahi oleh darah para pejuang. Ayo bersama-sama dengan saya, kita mendalami, memahami dan menghayati kisah cerita ini dengan lebih dekat lagi. Kisah ini membawa kita kembali ke tarikh keramat 10 Januari 1942. Bayangkan, pekan Serdana Selangor yang dahulunya tenang, tiba-tiba bertukar menjadi neraka dunia apabila tentera British memilih untuk berundur dari Malaya. Kekalahan tentera Gurkha di tangan Jepun telah menjadi detik hitam apabila tentera Jepun menangkap ramai rakyat-rakyat Malaya yang tidak berdosa untuk dijadikan sebagai buruh paksa. Namun, di sebalik debu peperangan yang menyesakkan, bangkit seorang anak muda yang berusia 18 tahun. Muda lagi, Tarmizi namanya. Dia menubuhkan kumpulan pejuang merdeka. Dia bersumpah dengan penuh tekad untuk menghalau penjajah dari tanah air tercinta. Di sinilah satu pakatan yang amat berat terpaksa dilakukan. Demi menumbangkan kuasa Jepun, mereka semua bercadang untuk bekerjasama dengan pihak komunis yang diketuai oleh Nam He. Detik yang paling menggetarkan jiwa adalah pada jam 12 malam keesokan harinya. Di bawah rintikan hujan yang sangat lebat, satu kumpulan pejuang merdeka bergerak sejiwa menyusup masuk ke dalam markas tentera musuh di lubang bawah pagar dawai. Sementara ahli yang lain pergi mengawal keadaan, Tarmizi dan juga rakannya Anjun pergi menceroboh masuk ke dalam bilik Lieutenant Kolonel Miroshaki. Apabila kolonel itu cuba menggapai senjatanya, Anjun bertindak dengan pantas. Sebilah pisau menghunjam tepat ke arah leher sang penjajah itu. Kejayaan yang besar ini membolehkan ramai orang-orang Malaya yang pernah ditindas dan yang pernah ditawan akhirnya dapat dibebaskan daripada siksaan musuh. 3 tahun berlalu, pada 15 Januari 1945, khabar kemenangan akhirnya dilaungkan apabila Jepun menyerah kalah. Semua penduduk kampung mengadakan majlis doa selamat dengan penuh syukur. Namun sayang, fajar itu rupa-rupanya palsu. Di sebalik, selepas saja Jepun itu berundur, tentera komunis mula bangkit dengan impian yang sangat gelap untuk menjajah tanah Melayu. Paling menyakitkan hati, Nam He, pemimpin komunis yang dulunya pernah bekerjasama dengan pemimpin pejuang merdeka iaitu Tarmizi, kini menunjukkan belang yang sebenar dengan mengepung kampung dan bertindak zalim terhadap orang kampung. Keadaan ini menjadi semakin hiba apabila Haliman yang sama-sama berjuang dengan kumpulan pejuang merdeka kini dituduh oleh pihak komunis kerana bersekongkol dengan pihak Jepun. Kerana dendam politik, akhirnya Haliman terpaksa menyerah diri kepada pihak komunis. Pengkhianatan ini yang tidak disangka-sangka telah menyebabkan Tarmizi dan juga rakannya sembunyi ke dalam hutan untuk meneruskan sisa-sisa perjuangan yang masih panjang demi kedaulatan tanah air. Hadirin sekalian,
Nilai-nilai yang menjadi nadi utama novel ini ialah yang pertama, nilai keberanian yang luar biasa dan nilai patriotisme. Akhir kata daripada saya ialah novel ini mengajar kita bahawa musuh yang paling bahaya bukanlah yang membakar senapang di hadapan mata, tetapi yang menikam dari arah belakang. Marilah kita sama-sama semaikan kembali jiwa patriotisme agar sejarah hitam tidak berulang kembali. Sekian, terima kasih.